Pakcik nak pergi mana? Oh, sekejap je. Malam ni pakcik baliklah ya. Katra tinggal bersama pakciknya, Syakar. Pakciknya memberitahu bahawa ibu bapanya telah terbunuh dalam peperangan melawan Puak Wilai, iaitu Puak Penyu yang mahukan tanah Bantara. Sejak dari itulah Katra nekat untuk membunuh ketua Puak Wilai di hujung perkampungan mereka yang dikatakan oleh pakciknya itu. Dalam perjalanan Katra, dia bertemu dengan seorang budak perempuan yang tiba-tiba muncul di depannya. Budak perempuan itu memperkenalkan dirinya adalah Astris, antara wanita yang paling cantik di perkampungan ini. Jika ikutkan hati Katra, dia ingin mengendahkan sahaja budak belik itu, namun berat hatinya untuk melihat budak tersebut bersendirian di dalam hutan. Selang beberapa minit, tiba-tiba muncul seorang lagi perempuan yang memberitahu dirinya adalah Hana. Dia adalah ibu kepada Katra dan Astris. Apakah? Hana memberitahu lagi bahawa Syakarlah yang jahat selama ini. Dialah yang telah membunuh beberapa penduduk Puak Wilai kerana mengingkar arahannya. Katra seakan-akan tidak percaya. Hana memberitahu Katra dan Astris supaya segera menghentikan rancangan pakciknya itu, iaitu menghidupkan kembali roh naga yang akan menunaikan permintaan sesiapa sahaja yang menghidupkannya kembali. Hampir saja ingin sampai, tiba-tiba ayah Katra dan Astris datang berjumpa dengan mereka. Hana yang melihat terkejut dan gembira. Dia terus menuju ke arah suaminya itu. Astris yang melihat keadaan itu memberi semangat dan mengajak Katra untuk menghentikan segera tindakan pakcik mereka itu. Belum sempat portal alam roh terbuka semua, Katra mengeluarkan kuasa semangat rohnya untuk menyeduk Syakar dan akhirnya portal itu kembali tertutup. Sekilas, Katra terbayang keadaan keluarganya yang bahagia jika pakciknya tidak gilakan harta. Selepas kejadian itu, Katra berjanji untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan segala kejahatan.